TBAC yang pada tahun ini kita adakan di ICC, iaitu Ipoh Convention Center. Kan kita mensasarkan kehadiran yang ramai, lebih daripada 300,000 orang pengunjung yang datang secara fizikal dan juga online. Dan dengan konsep dia TBAC masa hadapan, berkemahiran, berinovasi dan berteknologi tinggi. Di mana dalam expo ni kita memaparkan teknologi tinggi di dalam bidang kemahiran, contohnya AI, robotik dan sebagainya. Di mana di sini kita panggil semua pemain-pemain institusi TBAC dan juga industri. Mereka berkampung di Ipoh ni. Apa yang mereka tawarkan kepada belia-belia untuk mengikuti TBAC ni? Di KKDW pun kita ada banyak institusi TBAC dan semua institusi akan menawarkan apa yang mereka boleh dapat lah. Belia-belia, pelajar-pelajar sekolah boleh dapat daripada institusi TBAC di bawah KKDW. Dan salah satu keistimewaan institusi TBAC di bawah KKDW adalah dia ada artikulasi. Maknanya daripada peringkat bawah boleh sampai ke peringkat atas. Daripada lepasan SPM yang memasuki Giat Mara, SKM 1, 2, 3, mereka boleh pergi melanjutkan pelajaran ke IKM, ke KTM contohnya, sehinggalah ke jurusan yang paling tinggi iaitu SKM 8, iaitu PhD. Maknanya daripada bawah boleh sampai ke atas. Kita bagi kemahiran untuk industri gig. Kita tahu pekerja-pekerja gig ini mereka tidak ada jaminan dalam segi pekerjaan. Kita takut bila dia habis bekerja di industri gig, mereka tidak ada pekerjaan lain. That's why kita latih dia untuk bidang-bidang kemahiran supaya mereka boleh ada kemahiran dan boleh meneruskan hidup selepas mereka habis pekerjaan di sektor gig tu. TBAC akan menjadi pemangkin lonjakan keseimbangan TBAC. Sebab kita nak mengarus perdanakan TBAC, kita tak mau lagi TBAC menjadi pilihan yang kedua. Kita nak jadikan TBAC sebagai pilihan pertama kepada belia-belia, kepada pelajar-pelajar sekolah, dan supaya mereka tahu kelebihan yang ada pada TBAC yang boleh menjanjikan pekerjaan dan juga untuk jadikan mereka sebagai seorang usahawan. Expo ni sesuai untuk student-student datang atau orang yang berumur untuk lihat apa budak-budak TBAC ni tunjukkan dia orang punya kemahiran dekat semua orang. Sebab tak semua orang tahu apa setengah budak-budak kemahiran ni dia orang tak pelajaran tinggi. Setengah orang dia orang kepandang rendah dekat budak TBAC ni. So dengan dia orang tunjuk apa yang dia orang reka ni, mungkin orang luar boleh pandang tinggi dengan dia orang punya rekaan semua itulah. Menarik perhatian saya dapat mengetahui lagi banyak projek yang saya tak pernah tengok sebelum ni. Saya punya kesukaan lah. Contohnya macam teknologi pertanian, lepas tu sinki semua tu, banyak benda yang saya tak tahu dapat memudahkan kerja. Bahagian ini saya dapat tahu SKM akan dapat naik taraf lebih tinggi lah daripada SKM 5. SKM 5 jadi sampai SKM 8. Dia sampai PhD lah kira. Lepas tu nak galakkan pada orang habis sekolah menengah, habis SPM untuk masuk ke kemahiran lah. Institusi kemahiran dekat Malaysia ni untuk menaik taraf kemahiran negara kita menjadi negara yang maju. Dekat sini pertama kali, tapi dekat sini saya dapat banyak ilmu dekat sini. Yang pertama saya dapat ilmu apa yang saya tak reti buat, saya pandai buat. Macam teknologi, saya pakaian fashion designer. Jadi dalam fashion ni, teknologi dia akan masuk dalam baju. Bila saya duduk kat sini, saya dapatlah banyak ilmu apa yang saya tak pandai, boleh jadikan pandai.